Jangan percaya cakap orang kalau nak menjahit kena ada mesin jahit tepi. Kita boleh guna mesin portable ni untuk jahit seluar ni tanpa menggunakan mesin jahit tepi. Tapi mesin portable ni kita akan ubah sistem dia sikit atau gunakan fungsi dia untuk jahit tepi. Tapi kita tak perlu pun mesin jahit tepi. Faham ke? Jom kita tengok. Yang pertama, saya dah pun jahit setengah inci basi pada sisi seluar dalam ini. Okey, bukan seluar dalam, seluar bahagian dalam. Okey, macam ni lah. Kemudian kita akan jahit tepi kat sini. Pada bahagian ni saya minta anda pilih zigzag. Mana zigzag ni? Dia ada salah satu ni. Ni zigzag ni. Betul, okey ni. So, pada bahagian atas ni anda pilih kecilkan sikit, mungkin nombor 1. So, nanti zigzag tu akan jadi rapat sikit ataupun mungkin 1.5, tak nak rapat sangat. Jom kita cuba jahit. Okey, saya tak start jahit zigzag daripada mula. Nanti kalau jahit dia akan jadi serabut. So, kita akan jahit daripada tengah sikit. Untuk yang hujung tu kita akan jahit kemudian. Okey, pertama kita akan turunkan jarum dulu. Okey, kita tengok situ, kecun, jarum sudah diturun, menang ke belakang. Okey, cantik. Kemudian kita jalan. Okey, dia tak adalah perfect sangat jadi macam mesin jahit tepi, tetapi dia boleh. So sekarang ni saya buat dua keping. Okey, dua keping, kita tutup. Okey, kemudian kita jahit zigzag. Boleh lah, daripada kita tak ada mesin jahit tepi, kita tak buat apa-apa. So sekarang kita dah boleh buat seluar untuk anak kita. Siapa yang ada kain pelikat tu boleh cuba pakai kain pelikat lama-lama ataupun kain pelikat suami yang dah tak pakai. Jom kita tengok hasil dia. So ni hasil dia. Kasar jadinya ya. Boleh lah dari tak ada. Tapi kalau nak rapatkan sikit mata jahitan, anda tukarkan sini sikit. Jom kita tengok ada tak perubahannya. Okey, jom kita tengok. Ni hasil dia. Nampak dia lebih rapat. Sekejap saya tunjuk pada anda. Okey, bahagian ni saya rapikan dulu. Nampak tak? Ini adalah setelah kita rapatkan. Yang ni kita belum rapatkan lagi. Ada beza dia lah. Anda belajar sesuatu hari ini tentang jahit tepi tanpa menggunakan mesin jahit tepi. Pendapat anda kalau kualiti macam ini untuk rating jahit tepi daripada 1 hingga 10, jangan bandingkan dengan mesin jahit tepi industri, mesin jahit tepi yang lain-lain lah. Okey, 1 hingga 10, mesin jahit tepi portable biasa tu, berapa bintang kita nak bagi? Kalau bagi saya 5 lah, okey lah. Tapi kalau mesin portable jahit tepi tu mungkin 10 bintang. Kalau dia cantik 10 bintang lah kan. Okey, so pendapat anda mana satu, dan kita akan pergi lagi untuk video seterusnya. Anda boleh follow kat sini dan boleh komen jika ada soalan apa-apa sebab saya tengah kejar buat 90 video sempurna bulan Rejab ini. Boleh follow Jom Terbang.